Okay, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okay, so hari ni coach nak sharekan dengan korang macam mana kita nak komen dekat dalam group yang kita dah join. Okay, so caranya adalah, okay, korang pergi ke sini. Okay, ke sini. Okay, tekan sini. And then you cari group. Okay, you cari group. Dekat sini you tekan your group. Okay, and then dekat sini you akan ada nampak lah you punya group-group ni semua kan. So you just tekan sahaja. Okay, you just tekan sahaja. And then you you tekan sahaja. Okay, so caranya adalah korang ada pilih group tadi kan. So dah pilih group, korang masuk dekat group ni, korang tengok. Oh kan, just like, okay, yang ni. Wow. Dah lah, 2 je cukup. Lepas tu pergi ke next. Okay, just like je, tengoklah. Dah, okay. So, next, okay. Korang just komen je macam ni. Dah. Lepas tu keluar, masuk ke next. Kan, wah nampak wah murahnya. Cakaplah murahnya. Macam tu contoh. Okay, lepas tu apa lagi? Macam tu. Okay. Wow. Contoh. Okay. Itu. Okay, keluar. Okay, lepas tu next. Okay, lepas tu like je lah. Macam tu. Sebab kita just nak engagement sahaja. Mana yang korang rasa nak komen, komen. Wow, contohlah ni kan. Wow. Boleh lah tu. Banyak rumah-rumah macam ni. Kan, cuba next. Boleh lah, wah kan, macam tu. Macam tu je lah. Macam tu je lah. Okay, so itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh tanya. Okay, sebab ini adalah salah satu cara untuk kita buat engagement. Contohlah, kalau korang adalah Facebook yang baru buat, so korang wajib buat benda ni. Okay, wajib buat benda ni. Okay, so itu saja. Bye, Assalamualaikum.